حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahdina bil huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang hormati lagi kasihi seluruh pimpinan Baitullah, para jemaah muslimin muslimat bakal ke syurga Allah. Alhamdulillah dah kita pun menempuhi pelepasan Ramadan dan masuk Syawal dan masuk pula bulan yang istimewa juga, bulan haji yang popular. Saya tanya kenapa saya dan tuan-tuan pasti berdoa menjadi sunatullah, sunat untuk kita berdoa sebelum datang Ramadan. Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ingat ya bang, lupa lah. Dah dapat lupa. Tu kata orang tua kan. Kita minta ya Allah, tolong sampaikan ya Allah untuk aku temu bersama dengan Ramadan yang mulia, yang kau anugerah yang cukup istimewa. Saya percaya kita dah mali dah ya tuan. Kalau umur macam saya ni tuan 60 lebih, dah rutin dah Ramadan datang, semangat irak, semangat kental jiwa berani kata orang Melayu dah. Sekali genggam menjadi bara. Marilah kita bermula di sini menuju syurga yang Maha Esa. Sebab apa? Cerita syurga ni Allah ulang-ulang nak bagi kita semangat tuan. Sebab nak menuju kejayaan macam kat dunia lah. Kalau zaman saya bekerja dulu nak menuju kepada kejayaan, semoga kau dapat naik pangkat. Aku pun nak juga. Tu yang dulu kejar. Bos suruh tak pernah tolak ada. No nak recommendation bos. Contoh tuan. Begitulah kita tuan. Saya tengok para sahabat dulu, antaranya ciri-ciri ni tuan-tuan, mereka merenung
mereka muhasabah, mereka tadabbur balik Ramadan yang lepas. Apakah mereka sudah melengkapi Ramadan yang membawa kejayaan? Maka mereka menempuh selepas Syawal, mereka dah bersedia nak menuju ke Ramadan yang akan datang, tuan. Allah, kita dengan sejarah ya tak? Para sahabat mereka kejar untuk menunggu Ramadan akan datang. Sebab apa? Mereka tahu Ramadan Allah bagi satu free band yang cukup indah. Pertama, tuan-tuan sudah maklum, tidak ada gangguan, diikat, di stop kuasa syaitan laknatullah, tuan-tuan. Sebab tu tak pelik dah. Lepas Ramadan dah start balik dah, lagi dah sunyi dah, masjid surau dah. Tuan-tuan, itu tak pelik pun. Dan kita lalui dah rutin. Macam saya ni dah umur dah lalui. Allahu Akbar. Ustaz tekanlah macam mana bunda. Lepas Ramadan sunyi dah. Dan salah satu inilah tuan, istimewa yang kita mengaji ini, yang kita nak tadabbur, menghayati, dan sebagai sifat yang kita sebut la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam peringatan Ramadan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ayat popular 183 surah Al-Baqarah. Di sana la'allakum tattaqun. Semoga kita, Allah tak ada janji, tetapi Allah bagi istimewa pasal perjuangan sepanjang Ramadan untuk la'allakum tattaqun, kepada Allah kasih bagi kita, tuan. Dapat tak tuan Haji? Ramadan yang lepas takwa. Sama-samalah kita renung, tuan. Takwa panjang definisi, tapi saya percaya takwa, tuan-tuan, kalau tuan dapat takwa, dapatlah segala pasal-pasal istimewa yang Allah hadiahkan dalam Ramadan. Antaranya malam Al-Qadar. 1000 dapat 1000 bulan, Tuan Haji. Berapa tahun tu? Tak kaya kita. Kaya di sana, tuan. Saya tengoklah sikit cerita zaman muda-muda kecil, tuan-tuan. Orang kampung saya tu, dia kata, ish, kita kalau kena loteri, dia kata. Dulu loteri dah. Bukan nak suruh tuan-tuan main loteri pula. Saya pun tak tahu dah ada lagi loteri lagi. Loteri kebajikan masyarakat. Tak tahu lah, saya pun dah tak tahu, tak ikut perkembangan, tak tahu. Tapi dulu, orang kampung kena pula. Satu kampung satu, seorang kena loteri lagi. Berubah pasal hidup dia. Dulu dia monyok aja, bercakap pun merendah je, dah. Berjalan pun nampak sebagai seorang warak je, dah. Kena loteri, Tuan Haji. Rumah berubah, naik banglo 2 tingkat. Ni cerita benar berlaku di kampung saya dari mana, Tuan. Berjalan pun tak macam dulu lagi dah, Tuan Haji. Tuan-tuan, tengok. Nak cerita, tuan, sebab apa? Dia dapat loteri. Dia rasa istimewa. Dia rasa simpanan dia besar, RM. Pastilah kan, disimpan dalam bank. Tak heran apa dah. Polis datang pun dia tanya polis, apa nak cik? Berani dah. Saman berapa banyak? Saya bayar. Dah. Sebab ini antara ulama kata, kalau kita merasai pasal Ramadan la'allakum tattaqun, pertama kamu renung-renungkan. Tidakkah kamu dapat hadiah besar di sisi Allah, malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar ni, tuan-tuan, kalau kita mengaji cara secara umum, dia bermula daripada maghrib ke sebelum fajar. Takkan tuan tidur, tak solat maghrib, tak solat isya, tak solat subuh. Sedangkan kita mengaji, tidur pun di bulan Ramadan dapat ganjaran besar. Sajalah muhasabah, tuan-tuan, sebagai dalam muatan jumpa tuan ni, sambil-sambil untuk saya, tuan-tuan, renungi. Sebab itulah para sahabat, bila dia renungi, dia muhasabah diri, dia melihat, maka dia dah lepas Syawal, dia mula dah bersiap untuk menuju Ramadan yang akan datang, tuan-tuan. Para sekalian, tentulah orang yang bersiap sedia mestilah di fasa yang cukup sempurna. Tidak. Sebab tu dia dah mula mengikut pasal-pasal yang ikut syariat. Itulah sama-sama kita, tuan. Kalau kita renung, saya tak dapat dah 60 tahun lebih pasal Al-Qadar. Tak dapatkah ganjaran itu?
Tadi Rasulullah janji sesungguhnya tidur pun di bulan Ramadan menjadi ibadah. Tuan-tuan, tentulah saya dan tuan-tuan solat maghrib, solat isya, terpacak pula 13 rakaat, 23 rakaat, betul tak? Tarawih, tuan-tuan. Subuh, sebelum subuh dah bangun dah. Tak macam dulu-dulu. Dulu lepas subuh, contohlah kan. Nak sahur. Takkan pasal itu tak dapat malam cukup keindahan tenang, penuh dengan para malaikat, maghfirah kasih sayang Allah, tuan. Allah, tuan, sama-sama kita renung. Sebab itu Imam tadi kata, jadilah Ramadan sebagai pemantau. Di manakah kamu? La'allakum tattaqun. Tidakkah kamu merasai kamu mendapat takwa yang sempurna? Tuan, pertama saya tengok ulama kata ada 3 fasa yang orang yang merasai nilai nikmat mendapat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, kesempurnaan ganjaran istimewa. Tuan-tuan, pertama, dia sini akan merasa apa, tuan? Dia sini merasa amal dia sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Sebab tadi 1000 ganjaran pahala yang cukup istimewa. Saya contoh tadi macam kena loteri tadi lah. Orang yang kena loteri tadi, dia tahu dia sudah ada simpanan wang yang banyak. Dia sudah berubah menjadi sifat yang confident. Wak Jawa cakap apa? Confident pada diri. Tidak. Bukan nak sombong. Kita mengaji tauhid. Kita bila Allah campakkan nur, sifat keyakinan. Ulama kata tadi apa? Dia terasa simpanan ganjaran besar telah Allah hadiahkan pada dia. Maka sifat itu menjadikan dia yakin. Makin dekat dengan Allah, rasa bersalah dengan Allah. Kerana ish aku dosa banyak dulu ya Allah. Dia merintih nak bertaubat. Aku dah malam Al-Qadar, tentu Allah bagi istimewa ya Allah, nikmatnya ya Allah, ampunlah dosaku. Mana dia asyik merendah diri, tadabbur, banyak bertaubat. Sifat rasa di hati. Dan kemudian yang kedua tadi, itqan saya sebut tadi, sungguh-sungguh dalam ibadah selepas Ramadan. Kerana dia menghayati, merasai nikmat pemberian Allah tadi, kan? Dan yang ketiga kata ulama, tentulah nilai awla Allah campakkan mutmainnatun, ketenangan. Malulah orang duit banyak, tanya tak? Tenang tak? Duit banyak, duit ada. Mekanik kata, bapa encik kena 1,800. Tenang ya, cucuk bayar tak? Cuba duit dadak tanya. Kebetulan ada tayang cerita saya, tuan. Tadi saya baru datang dari Kedah Ustaz malam tu, berdentum-dentum. Rupanya pergi cek-cek, dia punya exhaust saya tu dah series. Kemudian tali kipas tu kata, oh Ustaz, bahaya benar, dah pecah dah, tunggu nak putus dah Ustaz. Allah, syukur nikmat tuan-tuan. Kalau sangkut macam bukan lagi kos tu lagi, tuan. Dia enjin boleh rosak, kena tarik lagi tengah jalan. Panjang cerita. Dia cerita kau mati, syukurlah nikmat Allah bagi. Siapa bagi? Sebab tu kadang-kadang tuan, saja saya bawa tadabbur ini, kita kadang-kadang dah doa dah bersungguh. Imam ulang-ulang kalau Ramadan minta ya Allah sampai kala untuk bertemu Ramadan Al-Mubarak. Dah lepas Ramadan rela, tak terasa apa. Tak terasa thank you very much pada Allah yang bagi sepanjang Ramadan pada saya dan tuan-tuan. Boleh tak kita rasai? Maka orang yang berterima kasih, tentulah tadi ulama kata apa? Dia ada sifat apa anda? Yakin. Kerana wajib orang beriman yakin wasangka baik dengan Allah. Sedangkan dia sudah menjaga kualiti Ramadan. Takkan tuan tak solat, malah kita solat tarawih tak? Takkan kita tak sempurnakan sahur dan sebagainya. Kita bangun lagi tahajud kadang-kadang kan, kita baca Quran ni kan. Itu mana wasangka banyak Allah. Kalau kita rasa something wrong ada tak kena, inilah muhasabah yang para sahabat ingin menuju ke Ramadan akan datang nak lebih sempurna. Tuan-tuan sekalian, itu antara yang disebut sebagai panduan para ulama tentang nilai yang kamu patut
meraihkan rasa kamu telah Allah bagi sepanjang Ramadan, nikmat yang besar, dan kamu rasa kamu telah lakukan apa yang sepatutnya tanggungjawab kamu sebagai orang beriman dan bertakwa tadi. La'allakum tattaqun, hak Allah. Kita nak tuju situ. Kita tak tahu keputusan. Betul tak Haji? Tapi sebahagian ulama kata inilah nilai kita boleh rasai. Syukurlah Allah bagi tenang. Macam saya sebut, kita bincang bab solat, as-salatu mutmainnatun. Tuan-tuan dah banyak berulang-ulang solat. Saya pun begitu. Tak terasakah nikmat ketenangan dalam solat? Kalau tak ada, sama-sama baiki. Tapi saya percaya secara umum tuan-tuan, nikmat kita alhamdulillah. Itu salah satu. Sebab tu tuan-tuan tenanglah. Tuan-tuan boleh tunggu. Kalau tuan-tuan tak tenang, Ustaz pandah punggung dah, baik balik rehat kat rumah. Ya, baik balik. Nanti insya aku datang balik. Itu contoh kan. Kita tidak menuding jari mana-mana pihak, tapi nak cari ketenangan tuan-tuan, tuan-tuan boleh tunggu. Tuan, itu nikmat. Oh, Masya Allah tuan. Tak mampu nak hurai satu persatu. Nikmat ketenangan. Nikmat ketenangan, tuan-tuan boleh duduk. Dalam tempoh nak menunggu Isya, tuan-tuan sudah dicantik sebagai Raudatul Jannah, duduk dalam taman syurga. Ganjaran yang cukup besar. Kalau tak ada majlis ilmu pun, tuan-tuan duduk dalam rumah Allah. Nawatu i'tikaf. Janganlah buat lupa i'tikaf pula tuan. Okey lah. Niat tu penting. Kita orang tak tahu kan tadi. Baguslah Cik Mat, kau mesti kau hebatlah besok masuk syurga. Jumpa di padang mahsyar, Cik Mat, pasal saya ingin kiri Cik Mat. Itulah aku bodoh betul. Aku masuk masjid lupa niat. Contoh kan? Contoh. Niat merupakan aset, contoh. Dan niat ni kalau dia mazhab lain, dia tak perlu sebut. Maliki, tuan-tuan nak datang, nak datang ambil wudu ni, tuan-tuan doa Allahu Akbar. Sebab apa? Akal kita logik boleh terima. Sebab yang habis itu untuk apa? Tentu lintasan nak solat fardu maghrib. Tapi cuma kita lebih detail. Mazhab kita, Imam Syafi'i memandu kita lebih usalli lah. Lintaskan saja aku solat fardu. Itu antara saja saya nak sebut tentang niat tu adalah asas penting. Tuan-tuan kita ambil lah, bukan susah pun, lintas di hati je lah. Tapi itulah kalau kita tak dibiasakan tuan-tuan. Saya dulu-dulu gitulah, masa pujang-pujang lah. Sampai ustaz beritahu, tuan-tuan dah niat belum? Tapi taklah beritahu saya belum kan. Rupanya kita lupa. Dah nak habis tazkirah baru tak ingat. Tak apa? Itulah sama-sama tuan-tuan. Jadi rutin. Jadikan langkah tuan-tuan masuk kawasan saya. Dah untuk i'tikaf. Masuk kawasan masjid tu, mana area kawasan masjid? Boleh 4 kasut langkah masuklah. Boleh niatlah kawasan masjid kan. Untuk i'tikaf. Tuan-tuan, silakan. Okey, sikit saya nak pandukan di mana tadi, untuk sama kita tadabbur tentang nilai yang kita dah berlalu, dan kita harap kita nak belajar dari para sahabat. Kita pun nak jadi macam para sahabat, nak cinta untuk meraihkan Ramadan yang akan datang, untuk mengharapkan maghfirah yang kita tahu kita banyak dosa. Maka ciri-cirinya saya kata tadi, kalau tuan-tuan dan saya tidak ada sifat yang ulama kata selepas Ramadan, asal ada sifat keyakinan, kamu ada simpan aset besar di Lauh Mahfuz sebagai ganjaran pahala. Orang ada rasa itu, dia akan thank you very much. Dia akan terasa nikmat pada Allah yang punya, yang memberi nilai ganjaran tadi. Tak kalah tuan-tuan, kalau saya bagi pangkat pada Tuan Haji Datuk Seri, Tuan Haji tak pandang saya, tak terima kasih. Saya panggil dia tuan-tuan ni dah. Dia tunggu dah. Itu tanda terima kasih. Tentulah balik pada takwa tadi. Taat dah. Tuan-tuan kemudian yang kedua, Imam tadi, ulama menggaris pandukan, mereka menampakkan akhlak mulia, khuluqul azim. Akhlak apa dia? Kalau dulu kita banyak menipu, kita sudah berubah kerana
Ramadan telah memberi infak pada ganjaran besar tadi, dengan ganjaran yang istimewa, mengubah sifat akhlak kita. Kalau tak ada nampak, itulah namanya muhasabah. Kita masih boleh berpulang mengubah. Itu yang para sahabat dia melihat ke depan. Betul lah, aku tak asal pun aku duk penipu macam tu juga. Kalau begitu bagaimana? La'allakum tattaqun, ya Allah janji dalam Ramadan. Maka kita berbagi, harap-harap minta pertolongan Allah untuk menuju Ramadan yang akan datang. Inilah para sahabat tuan-tuan, mereka jauh pandangan. Dulu saya pun tak berapa nak faham tuan-tuan, sebabnya pelik pula. Ramadan lepas raya, kemudian dah duk sibuk nak bersiap nak Ramadan akan datang pula. Rupanya inilah perbezaan tuan-tuan. Mereka menghayati dengan nilai kasih sayang, nikmat pemberian Allah. Tuan-tuan, kita ya Tuan Haji tak, kalau kita dapat satu benda yang kita sayang, macam mana? Tuan Haji sayang bini tak, tiba-tiba bini tak ada, dia tinggalkan kita, ada setahun 2 tahun, duk ingat bila nak balik bini aku ni. Contoh ya. Apa sajalah tuan, mana mengharap akan kembali semula Ramadan akan datang. Tuan-tuan sekalian, akhlak menjadi baik, kesan daripada sifat la'allakum tattaqun tadi. Kemudian yang ketiga, sifat rasa dan beramal istiqamah. Ini panjang kalau berat, cuma saya ambil saya peringatan umum tuan. Adakah kita tuan-tuan, saya, kalau bulan Ramadan tuan-tuan dah duduk fasa latihan, ulama kata Ramadan fasa latihan, puasa non-stop 1 bulan, betul tak? Tuan Haji penting. Puluh ni tak, walaupun kita badan taklah macam orang muda ni tak. Alhamdulillah Tuhan bagi peluang tuan-tuan. Kemudian lepas Ramadan, takkan tak boleh puasa 6. Itu contoh. Sebulan boleh buat, 6 hari tak boleh buat. Tak patut. Jangan tak? Sama-sama kita renung dan tak patut. Zalimlah kita. Buat macam Saidina Umar, ambil rotan pukul diri sendiri je tak. Kau ni pemalas je tak. Bulan Ramadan kau subuh-subuh kau boleh bangun. Lepas Ramadan pemalas, ambil rotan, jangan pukul bini anak kita pula, pukul diri tu, diri kita. Zalimnya kita. Tu Saidina Umar punya keras mendidik diri dia tuan. Dan banyaklah kalian kita cuba renung. Maka lepas Ramadan cubalah baiki kan. Takkan tak boleh. Kalau malah pun sebulan sekali puasa sunat saja. Ikut sunatul Rasul, puasa Isnin Khamis seminggu. Ya. Dan yang kita ambil iktibar pada Ramadan. Tak patutlah kalau kita tak hayati dengan, dah dibuat latihan dah sebulan Ramadan, tiba-tiba kita biar berlalu, nak tunggu Ramadan akan datang pula baru kita nak. Takut tuan-tuan, takut kita ni seperti mana ulama memandu dan Allah beri peringatan. Takut kita buat bukan apa? Kerana orang, bukan kerana Allah. Orang pergi berjemaah, aku pergi lah bulan Ramadan, takkan tak pergi, semua orang pergi. Lepas Ramadan pasal hang tak pergi, tanya balik tuan. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni sebab itulah Allah bagi rosak laluan di blok syaitan ganggu kita. Tuhan bagi orang original pada kita hanya nafsu lah untuk menilai pada kita. Nafsu memang cenderung pada kejahatan, tapi nafsu boleh dibelai mudah. Tapi syaitan dia cucuk nafsu kita, itu yang jadi hebat. Tuan-tuan, sama-sama kita tak ada pun melihat pada diri masing-masing. Ambillah peluang. Ramadan dah berlalu, lepas ni ambillah puasalah sunat. Buatlah. Kalaupun saya sebut tadi, kalau tuan-tuan boleh buat ikut sunatul Rasul, Senin Khamis seminggu, 2 kali itu alhamdulillah lah. Tu kalau lebih daripada itu pun terserah, ataupun sebulan sekali saya sebut tadi. Pertama, ambil latihan pengiktibaran yang telah Allah bagi rosak bagi kita. Takut apa? Rupanya kita hanya ikut-ikutan.
ataupun lebih bahaya lagi, takut seperti mana yang Allah sebut, bismillahirrahmanirrahim, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami tak pandang, kata Allah, mereka yang menyombongkan di muka bumi Allah ini tanpa hak, tak ikut peraturan Allah, tak ikut Al-Furqan, ikut apa? Ikut hawa nafsu. Maka solat apa? Kita berpuasa tak dapat yang kita kecapi, la'allakum tattaqun tadi, sekadar kita ikut-ikutan, sekadar apa? Orang buat aku buat, tapi tidak itkan membawa lillah ta'ala. Dan saya nak sambung sikit buku kitab kita baca ni sebagai panduan, seperti mana juga yang disebut dalam pasal sangat muka surat 20-21 ni, dah habis 20-20. Dia pun dia ada mengingatkan kita tentang hubungan kaitan harian dengan solat, hubungan kegiatan harian dengan solat kita. Apa katanya? Satu ucapan yang ada dalam doa iftitah ialah kalimah yang bermaksud, aku hadapkan wajahku untuk Tuhan yang menjadikan langit dan juga bumi. Allah Tuhan. Memang berat, seperti saya sebut awal dulu, nampak senang cerita bab solat, tapi kalau kita tuan-tuan, apa lagi yang tukang cakap ni, kalau tak dapat melaksanakan, bahasa Melayu kata, jangan cakap tak sempat fikir. Memang berat tuan. Tengok ni masuk fasa bab ke-6, menceritakan hubungan kegiatan harian dengan solat. Memanglah kita akan tempuh dunia. Dunia tu kegiatan harian kita. Nak menunggu pasal alladzina yu'minuna bil ghaib, pasal akhirat. Pasal akhirat adalah pasal yang keimanan, pasal yang menentukan tak nampak tapi yakin. Tuan-tuan, Allah Akbar. Yang saya cerita pada ahli keluarga, bagaimana nak bawa keyakinan kita, menampakkan bekerja dapat duit, bekerja dapat duit. Sebab tu kita pulut, betul tak? Sebab tu kita menempuh apa saja, susah ke, kena maki ke, tak suka bos ke, buat kerana duit. Nampak kan? RM. Tapi kita bekerja taat Allah, mengikut syariat. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kerana apa? Kita sedar kita hamba. Allah ciptakan kita untuk taat patuh pada dia. Tapi tak dapat nampak, tak dapat duit. Kalau nampak kita duduk ni tuan-tuan keluar nanti pengurusi bayar bapa duduk dalam masjid ni sejam bagi kita seorang RM50. Tak muat dia masjid lagi tak? Kalau nak nampak. Ni tak nampak. Saya ada sebut-sebut cara ahli keluarga. Dia kata, pi solat, pi semayang tu, dulu-dulu orang dulu. Hang dapat apa? Hang rajin dengan pi masjid tu. Dulu-dulu ada orang cakap tuan. Orang yang tak faham ni, tapi bahaya. Itu boleh melintasi pada sifat akidah tuan. Kita aja belajar alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin benar ghaib, tak nampak, jelas. Tetapi yakin. Bagaimana yakin? Dengan al-ilmu. Inilah tuan-tuan, menjadikan Allah jadikan panduan Rasul SAW. Al-ilmu itu menjadi tuntutan wajib. Bagaimana kita nak dapat benar ni, sedangkan kita dah mengaji ilmu pun kadang-kadang tak apa-apa, jelas tak? Tahu macam saya lah tuan-tuan, tahu taat pada mak bapak tu, tahu wajib. Tapi buat pangan, sikap, perbuatan, nampak tak? Sama kita solat. Sebab tu perjuangan solat ni adalah aulanya tuan-tuan, ibu ibadah. Perjuangan yang siapa saja pun, siapakah kamu, solat yang Allah nak nilai dulu. Cuma nilainya kita harap maghfirah kasih sayang Allah atas orang banyak ilmu, patutnya lah ya. Tapi Allah yang maha pengasih penyayang, walaupun dia kurang ilmu, kalau dia itqan sungguh-sungguh dan dia tak putus dengan hubungan nak cari ilmu, silap-silap dia lebih pandangan Allah lebih pada dia daripada seorang ulama yang banyak ilmu tapi mengabaikan pandangan Allah dalam arti kata solat tadi. Nampak? Itu bukan nak meringankan. Kalau itu Ustaz ilmu kurang tak apalah, tidak. Tapi nak sebut sini tuan,
dalam nilai solat kita dituntut atas nawaitu kita yang tak nampak tadi. Kita tengok saya ulang satu ucapan yang ada dalam doa iftitah ialah kalimah yang bermaksud aku hadap wajahku untuk Tuhan yang menjadikan langit dan juga bumi. Kita hadapkan wajah. Sini dia sebut apa wajahnya? Apakah yang dimaksudkan dengan menghadap wajah kepada Tuhan? Adakah wajah pada tubuh manusia yang hendak dihadapkan kepada Tuhan? Betul, awalnya itu menjadi esen fiqh. Kita mengaji fiqh kan? Fiqh benda yang nyata. Masuk. Sebab tu jangan kita lupa fiqh, tauhid dan tasawuf. Tiga ni 3 in 1. Benda yang wajib kita kena jazam menghayati. Ni zaman ni orang banyak ikut fiqh je. Kami belah utara ni ada isu. Saya tak sebutlah di mana tuan. Jadi isu. Dia kira ambil berat fiqh je. Lulus fiqh, lulus. Tasawuf kau tak baca. Sedangkan tak boleh pisah. 3 serentak anda. Apa lagi ibu ibadat. Kena jaga 3-3 ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kita tengok sikit penduan sini Dia kata apa? Fiqh betul, wajib. Tuan-tuan tak boleh menghadap lawan kiblat kan? Maka pada zahirnya wajah yang mendirikan solat itu dituntut supaya menghadap ke kiblat. Ia mesti dipatuhi sebagai melaksanakan kehendak agama. Itu kewajipan kita, panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah wajah tubuh seorang itu yang hendak dihadapkan kepada Allah SWT, kerana wajah yang lahir hanya dihadap ke arah kiblat sahaja, sedang Allah SWT Maha Suci dan dilingkungi segala arah, sehingga membolehkan seorang menghadap wajah tubuhnya ke arah Allah SWT. Dapat faham tak? Maksudnya Allah tu tidak bertempat. Sebab tu saya dengar ada bangsa asing lah, dia kata awak pun sama juga sembah macam kita. Awak sembah itu batu itu Pak Sagi sana kita. Kalau kita tak mengaji, nak jawab macam mana tadi? Betul, kita wajib Allahu Akbar, wajib kita menghadap dengan tadabbur, ikut sunnah Rasul, menghadap tapak tangan kita ke kiblat. Cuma ulama kata kalau dia tidak menidakkan dengan sebab kejahilan dia, Allahu Akbar, ada tak macam tu? Ada banyak kan? Ustaz banyak kan? Bukan dia menidak, tapi dia meringankan. Ataupun dia tak faham apa itu takbiratul ihram, hendaklah mengangkat tapak tangan menghadap ke kiblat. Saya ringkaskan kan? Kenapa? Itu benda yang rutin, mudah. Tapi ada yang masih mengabaikan. Yang saya dah ulang peringatan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah menjadikan poin besar natijah pada petunjuk. Wajib saya dan tuan-tuan ikut Rasul. Tapi kita dah tak nampak Rasul, ikut panduan hadis yang mutabak. Tuan-tuan, para sahabat dulu dia tengok apa Rasul buat, jangan kata nak angkat tangan menghadap kiblat. Rasulullah berjalan berhenti bawah pokok, dia pun ikut. Saya ingat sebuah hadis tu ketika Rasulullah SAW singgah di bawah pokok tu, kemudian Rasulullah pusing pandang itu. Satu ketiga bila sahabat yang lain datang, dia tengok sahabat tu buat macam tu juga. Kemudian dia tanya, wahai, saya tak ingat nama sahabat tu, si Fulan, apakah kamu melakukan seperti itu? Aku ikut sunnah Rasul, ikut Rasul. Begitu nampak apa? Bersungguh itqan mereka menghayati kekasih yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita nak lahirkan cinta pada Allah. Allah tunjuk jalannya. Apa dia? Ikutilah kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa juga dia buat adalah tanda kita cinta dengan Allah, tanda cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib. Sudah. Habis kita ikut sama. Sama-sama tuan. Ini pun kalau nak berat panjang. Cuma ingat cara umum, saya dah sebut cara generasi muda sekarang ni tuan. Saya kata marilah kita kembali ke fitrah kita, pegangan kita sebagai seorang Islam. Antaranya kita duk baca dalam
awal-awal solat kita baca apa? Doa iftitah kan. Janji, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Untuk apa? Allah Tuhan. Saya sebut ni pun takut tuan, sebab kita ni kadang-kadang inilah kelemahan kita. Tahu-tahu tak, seluruh hidup kita tuan, kita berjanji pun tuan. Allah, sama-sama tuan kita tingkatkan. Nak ikut, tapi kelemahan kita lupa, ataupun kelemahan kita, inilah at-taubah. Itulah harapan kita, kasih sayang Allah. Sebab tu saya baca tadi, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh. Takut Allah dah tak pandang kita dah. Puasa, tapi kerana bersifat kita dengan tauhid, dengan maghfirah yang kita harap, kalbun hati kita rupanya kita banyak tipu. Dalam kitab ni pun ada menghuraikan sikit banyak tuan. Kita cakap tak suka, sama-sama kita baca sikit tuan. Pada zaman zahirnya wajah yang diakhir, di mana tadi? Maksudnya mengharapkan wajah tubuh ke arah Allah, maka kita lillahi ta'ala tadi tuan, dengan asas apa? Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak bertempat. Allah di mana saja kamu menghadap adalah Allah bersama kamu. Tapi dalam solat diikut peraturan Rasul SAW, hikmah dia kalau cerita panjang lah. Sebab tu kita antaranya bersatu kita seluruh namanya orang Islam di atas syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan panduan kiblat yang sama. Ingat itu pun cukup tuan. Rasa merendah diri kita, tak rasa busuk hati kan? Sama-sama kita orang Islam. Boleh kita bertolak ansur, boleh kita membantu rakan kita, sebab kita adalah matlamat yang mencari mardatillah. Tuan-tuan sekalian, ni zaman bulan haji ni cukup banyak yang mengingatkan sama-sama kita hayati. Bulan yang mereka bersama-sama mengejar, tak kira kulit, tak kira sifat, tak kira siapa, mencari redha Allah, Baitullah, untuk menunaikan hak yang Allah tadi. Walaupun kalimah itu menghambarkan berpan antara wajah orang sedang mendirikan solat dengan wajah Tuhan, namun dimaksudkan wajah di sini adalah wajah hati. Kalbun tadilah. Bila sebut hati, ingat tuan kalbun. Dulu saya dah sebut dah secara umum tuan. Bila sebut hati, ulama kata kita yang mengaji, yang kita faham sebagai basic hakikat kita. Siapa kita? Kita adalah ruh. Ruh itu menampakkan di mana? Bila sebut hati, berenang di hati. Sebagai ulama kata, berenang di hati. Maka kita ambil iktibar bila sebut hati, itulah ruh kita, itulah diri kita. Boleh tuan? Natijah daripada bila sebut hati, ingat itulah kita. Ni tak ada hati perut kan? Kan jawab saya punya orang kampung dulu lah. Tak ada hati perut kan kita. Dia tambah lagi dah hati perut pula. Mana seluruh anggota kita berenang dengan ruh. Ulama kata seluruh badan kita itulah function, itulah kita. Jasad lahirah fiqah nampak di luar, roh tak nampak sebab dia nur. Boleh nampak dia? Macam senang faham ginilah. Adik tengok apa tu? Kipas kan? Kalau roh tak ada, boleh berjalan tak kipas tu? Boleh pusing tak? Roh dia apa? Karen kan? Nampak tak karen? Tak nampak kan? Umpama gitulah kita. Roh mawujud pada kita. Sebab Allah peringatkan, antaranya sering saya sebut surah Al-A'raf 172 ada. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah ciptakan kita bentuk roh, nurullah, dalam bentuk yang roh itu adalah nur. Roh itu adalah cahaya. Cahaya jangan kita tak mengaji, dah tuan-tuan dah mengaji, bila sebut cahaya ni berbilang-bilang. Cahaya lampu lain ni tak. Cahaya solar lain kan. Masya Allah. Kalau Allah sempurnakan kita, roh itu daripada nur, tentulah lebih hebat daripada cahaya solar. Betul tak? Tentulah lebih hebat daripada segala cahaya-cahaya yang hebat. Cahaya yang kita duk pakai frekuensi telefon, betul tak? Zoom, boleh sampai tak? Jauh lebih hebat dari itu. Boleh kan? Masya Allah. Kalau belajar ini kan, nurul ala nur, cahaya di atas cahaya.
Baru kita semangat tuan. Badan nampak lembek tapi roh hebat. Ini para sahabat tuan. Sayyidina Ali, saya ingat cerita Sayyidina Ali ketika dia dalam keadaan kalau kasar dia punya pintu gerbang parti kan, dia pergi serang tu, dia tolak dengan tangan kan. Tuan-tuan nak dengan kata tolak pintu tu pun tuan-tuan tak kuat. Patah tangan kita dah. Dengan roh. Pertolongan Allah ibarat contoh tuan-tuan, kalau kita ni Allah bagi suatu kekuatan roh, kekuatan luar biasa. Tiba-tiba tuan-tuan tengok harimau datang, ketakutan. Takut tu dari mana? Roh, betul tak? Bila roh sudah memancar dengan takut yang amat sangat, yang tadi tak boleh lompat 5 meter boleh lompat, betul tak? Betul tak? Lompat tu takut punya besar. Contoh zaman saya dulu itulah dilatih kekuatan berlari 100 meter. Saya buat dulu 9 berapa lupa lah. Masa muda dulu kan. Inilah didikan kan yang kita gunakan roh. Kekuatan roh itulah membawa kita lebih hebat daripada segala yang kita nampak. Tuan-tuan, orang marah macam mana orang marah? Daripada roh tu dah, syaitan tu dah asut dia menjadi kekuatan roh tu menjadi luar biasa. Akhirnya dia bertindak luar daripada kawalan. Itu contoh lah kan. Dan setiap roh ni hebat. Tuan-tuan, itu kalau kita hayati roh ni satu keistimewaan yang memang pun harus kita belajar tuan. Cuma urusan roh jangan kita hayati. Nak mengenal roh dalam arti kata nak tengok roh tu tak. Allah dah bagi peringatan dalam Quran. Ketika para sahabat nak minta apa itu roh, ya Rasulullah, qulil ruhu min amri rabbi. Allah bagi jawapan apa? Sesungguhnya urusan roh urusan Allah. Tapi kita nak tahu kita adalah bersifat roh. Roh itu adalah terpancar pada hakikat yang kita kata kalbun tadi. Faham tak? Ringkas paling tidak kita sebutlah. Kalau hati kita kuat di mana? Tapi kalau hati kita takut, hati kita lemah macam mana? Lari pun tak kuat, tak? Faham kan? Itu antara sikit bayangan saya beri pada tuan. Azam je. Okey, di mana tadi? Walaupun kalau itu menggambarkan depan tu aja, saya solat. Balik saya tadi roh tadi lah. Saya cuba halatkan tentang hati itu adalah kalbun. Yang kita menghadap nak Allahu Akbar, sebutan Allah itu jaga kalbun kita. Kita sebut apa? Allah yang maha besar. Kita dah mengaji tauhid. Allah bukan bersifat makhluk, dia tak nampak. Bila sebut maha besar, kita mengaji tauhid dan kita belajar asma Allah. Bukan besar seperti itu. Kecil dan besar tadi. Apa dia? Asma Allah kita belajar kan. Allah yang maha, segala maha yang saya sebut. Gerun kita dan takut. Segala-gala balik pada kita. Allah yang maha mengetahui. Melihat antaranya yang Allah kata wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah amat tahu gerak lintasan di hati kita. Allah. Itu pun cukuplah menggerunkan kita tuan. Kita nak sumi mana? Kita sebut Allahu Akbar, tapi mulut sebut Allah yang maha kuasa, yang maha segala maha, tapi hati dunia yang maha besar. Contohlah sama-sama tuan-tuan. Saya sebut tadi nak translate ya, saya sendiri pun mengakui kita pun takut tuan. Kita banyak ghaflah kata orang utara. Orang Melayu kata ghaflah, dia ambil ghafilun, lalai. Betul tak? Sebab tu kita jangan lalai. Dalam solat pandu kita sedar apa yang kita sedang buat. Allah bila kita sebut dengar di telinga. Saya ingat dulu tuan saya sebut dengar di telinga, jangan keluar telinga kiri kita, masuk kanan sampai ke hati. Orang Melayu pun buat pepatah apa? Engkau ni masuk kanan keluar kiri. Kan? Dengar, tak kira lah masuk kanan kiri kan? Dengar dua-dua telinga sampai ke kalbun yang kita bicara. Sampai di hati. Allahu Akbar, kita sedar Allah saja yang maha besar, yang lain tu ranah dunia sudah tidak ada lagi pada kita ya?
disebut Imam Ghazali, orang yang menghayati kebesaran Allah, dunia sudah tidak ada nilai. Kita dunia ada, kita masuk kita ni dunia kan. Ni daging kan, anggota kita. Yang menghayati roh, hati. Roh kita tadi mengaku kebesaran Allah. Roh tadi saya dah hurai sikit. Bila sebut roh, rasa di hati Allahu Akbar. Maka sebab tu para sahabat bila sebut Allahu Akbar, pada diri dia pun tak rasa. Dia sakit pun dia tak rasa sakit. Tu saya nak translate susah tuan. Kan, kalau tengok kitab dia huraikan bagaimana para sahabat sampai tunggu. Bila aku solat nanti, Sayyidina Ali kata, baru kau cabut pedang. Betul tak? Pedang yang tersusuk di badan. Kita agak taji macam mana? Bila kena duri, nanti abang solat, kau pintu cabut paku yang terpacak ni. Agak-agak boleh buat gitu. Saya percayalah yang depan saya, termasuk saya kan, tak mampu, tak? Sebab ni makam mereka terlalu jauh dari kita tuan, kerana roh dia kebersihan. Para sahabat dulu tuan-tuan pun mengaji kan, mereka dulu yang ahli-ahli muqarrabin ni, mereka yang dekat dengan Allah ni tuan, hati mereka sentiasa Allah, 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 Allah. Maka Allah campakkan nur, qalbun, roh dia sempurna, bersih, terpancar nurullah, cahaya yang daripada Allah, petunjuk hidayah. Maka badan dia tidak ada menyebabkan kesan daripada badan yang membawa Allah tak pandang. Antaranya kita ni Allahu Akbar, tapi dalam perjalanan darah daging kita penuh dengan benda-benda yang Allah benci. Antaranya makan benda yang haram. Tuan-tuan mengaji kan, darah itulah merupakan nilai kita tuan. Sebab tu kadang-kadang kita duk latih anak kita, degilnya anak kita. Rupanya orang Melayu kata darah daging. Faham kan? Sebab tu kita balik pada pangkal tadabbur, bertaubat dan cuba elakkan. Yang lepas kita tak tahu tuan, yang lepas dah berlalu. Yang ke depan ni cuba jaga makan minum. Tu belum cerita pandangan dan telinga ni. Tu saya duduk bising ahli keluarga saya, TV anak-anak jangan didedahkan, ikut kehendak dia. Kalau nak tengok TV, kawal. Yang mana baik-baik, okey, tak apa. Bukan saya kata TV tu salah, tapi kalau TV tu dipamerkan semua maksiat, telanjang dengan budak-budak menghayati lekat ni, besok besar kita heran, pasal apa nak cucu aku ni, pasal apa anak aku ni. Faham tak? Sama-sama kita jaga tu. Yang lepas, termasuk saya tuan, dah berlalu. Mungkin inilah pancaran kita yang kita duk minta pertolongan pada Allah. Patutnya kita seperti mana para sahabat, para awliya, para waliullah, mereka mudah ringan minta datang pertolongan Allah dengan mudah. Tapi kita berat pertolongan Allah, kena sedar diri sendiri. Boleh tuan, sama-sama kita hayati untuk menjaga kualiti. Dan kita yakin Allah yang maha pengasih penyayang, maghfirah Allah luas. Sebab tu setahun sekali Ramadan dia bagi peluang. Kalau kita tak gunakan dengan bersungguh ikhlas, menghayati, kita lah rugi. Dan kita sedar dalam proses at-taubah. Sampai Rasulullah sebut, memantau 5 waktu kita akan tempuh. Sekejap lagi insya. As-salatu taubati, kata Rasulullah. Jadi kalau solat itu sebagai taubat. Bila kita keluar daripada solat, semoga Allah bimbing kita. Itu yang kita duk mengaji, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal, yang Allah kata akan bantu kamu. Tapi kenapa tak bantu-bantu? Keluar daripada solat duk macam tu juga kata orang Utara. Pembohong juga, jahat juga. Sama-sama kita lihat bersama-sama. Sebab tu saya sebut tadi, saya nak bawa cerita solat ni pun memang cerita berat kerana rendah. Tapi itulah untuk saya dan tuan-tuan, kita berkongsi. Untuk apa? Kita nak balik menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Kita tahu nafsu telah dibeku, nafsu tetap nafsu, tapi syaitan telah dibeku Ramadan. Kenapa kita tak boleh ikut pattern Ramadan? Tuhan nak bagi model latihan. Kalau Ramadan kita ringan tangan boleh derma, infak, alhamdulillah, tuan-tuan pun saksikan. Saya duduk ketik derma takfir saya tu di Kuala Ketir, tuan-tuan, alhamdulillah banyak dapat Ramadan, tuan-tuan. Sebab dah saya tu parti tengok sebagai pelajaran, orang yang mengabaikan solat pun dia mudah boleh derma. Alhamdulillah. Tapi kita mengaji, tuan-tuan, bila sebut infak, jangan sekadar kita faham duit saja, tuan. Bukan kita mengaji tentang kata solat ni, bukan luas. Bila sebut Allah kata, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami bersedia membeli dengan kamu pada diri dan harta kamu. Mana infak ni luas. Harta, duit, itu satu bab. Harta kita, pada diri kita, ni tuan-tuan bersedia infak walaupun ustaz, Allah ustaz bantai tanpa buku apa ada. Kita bersedia sabar menunggu untuk apa? Duduk dalam Raudhatul Jannah, duduk dalam majlis ilmu. Jual pada Allah ni, tuan-tuan berjual beli dengan Allah pada diri tuan-tuan tu. Betul tak? Ni kalau orang muda-muda tak ada masalah lah, badan sihat. Kita betul saat pusing sini, tapi sabarlah ya. Aku nak bangun tahajud rajin-rajin sangat, aku pun dah tak buat dah. Duduk dalam Raudhatul Jannah pun ganjaran cukup, masya-Allah, tuan. Istimewa. Apa lagi kena orang muda-muda kan? Apa alasan? Betul tak? Duduk dia. Kalau tak ada tak ada mengaji pun duduk i'tikaf. Sambil berzikir, sambil ingat projek ekonomi. Salah tak? Tak salah. Ulama kata duduk dalam i'tikaf asal tidak bercanggah melawan syariat, duk fikir esok aku macam mana nak buat projek ekonomi. Ekonomi pun untuk lillah ta'ala. Cuma dia larang berjual beli dalam masjid. Itu sunnatul Rasul. Beritahu Rasul kata antara yang dihalang antaranya berjual beli dalam masjid. Itu Allah Alam, tuan. Saya nak berhenti yang penggal yang berikutnya. Sudah masa tak mengizinkan. Menghadapkan wajahnya bertentangan dengan wajah Tuhan, maka ia berarti bahawa seluruh hati dan ingatannya ketika itu tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengingat yang lain. Tuan-tuan lihat, itulah perjuangan, tuan-tuan. Memang berat kita nak jaga. Saya percayalah kalau depan saya ni kalau ada yang kata, Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, saya boleh ingat menghadap Allah sepanjang Allahu Akbar bagi salam. Sila saya nak mengaji, saya pun nak belajar. Sebab kita uji tetap diuji, terutama dalam solat. Bila kita boleh Allahu Akbar, kita hayati sungguh-sungguh dengan tadabbur, tahu makna sampai di hati, kalbun terasa bila baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita terasa hanya Engkau lah tempat aku menyerah, aku mohon betulnya. Kita tahu hayati terasa apa, tapi kita kadang-kadang mulut mulut sebut, tapi hati tak terasa pun merendah diri, terasa bersalah. Selama ni kita banyak tak menyerah pada Allah, tak minta pertolongan pada Allah, dia minta pada makhluk dulu. Salah tak minta pada makhluk? Tak salah, ulama kata, tetapi mesti wajib yang utama apa? Allah dulu. Kan saya sebut yang lepas tu, kita aksiden, patutnya balik pada Allah dulu. Allahu Akbar, ampunlah dosaku ya Allah. Apakah ini balasanmu ya Allah? Orang langgar aku, ya Allah ampun dosaku. Jadi tenang hati kita, baru kita berbicara dengan makhluk, baru minta bantuan dengan makhluk. Dalam hati kita perantaraan Allah. Nampak? Tiba-tiba Allah berlembut hati yang langgar kita tadi. Tak apa cik, saya bayar cik. Lembut, sonok lah kita. Allah lembutkan hati dia, dia nak bayar yang dia langgar. Ada setengah dah lah langgar kita. Tolong cik, saya ikut cik break emergency. Saya dah ada pengalaman tu kan. Yang satu tu berlaku Cina kan, bukan Islam. Saya di Al-Ustaz, saya break emergency. Kebetulan dah lampu dia tu, dia duduk dekat kan, dia langgar ke debung kata. Turun, cik, minta maaf cik, tak apa cik, kita settle, saya bayar. Saya pun buka mulut, dia dah lembutkan hati kita dah. Alhamdulillah kan.
Yang satu lagi pula, dia dah langgar kita, dia marah kita pula. Apa awak break, dia menyanyi, kita duduk belakang. Kita dah langgar aku, ikut undang-undang, kau lah salah kan. Sikit tuan-tuan peringatan. Semoga tuan-tuan yang saya Allah beri kekuatan untuk kita terus menghayati akidah yang sempurna. Kembalilah ke pangkal. Cuma masa tak mengizinkan untuk saya teruskan. Ayat yang saya beri tadi apa? Ayat surah At-Talaq kan. Dia punya sebagai sesungguhnya Allah kata apa? Macam mana ayat surah Talaq tadi? Tolong banyak tadi. Hilang panduan tersebut. Tuan, surah Talaq tadi saya baca. Siapa ingat? Bagi sikit clue. Ingat? Saya hilang pada dulu cakap banyak tadi kan. Hilang punca kata Pak. Ada dalam kitab kata. Dia kadang-kadang dia hilang kunci dia tu. Macam orang hafal Quran kan. Dia baca. Wa man yattaqillah, kita maaf tuan. Benda kecil pun tadi kan dia boleh hilang. Saya sebut tadi, poin saya tadi akidah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai orang Melayu jadi popular. Banyak orang tahu itu ayat apa? 1000 dinar. Dia bubuh besar-besar kat kedai macam bagai. Tanya pakcik, apa pakcik? Berkat Ustaz. Yalah, Al-Quran memang asyifa. Tak nafikan berkatnya tu. Tapi hayati tak? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat yang bawah tu yang selalu kita ambil perhatian. Rezeki. Betul? Allah bagi tahu. Tapi yang atas tu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tadi kita sebut dalam surah Ramadan kan, Allah akan buka apa juga jalan-jalan yang kita bermasalah, jalan keluar. Sakit kita kah? Masalah keluarga kah? Apa juga kita ni banyak masalah. Syarat takwa sempurna, Allah akan jam kan? Nanti Allah tolong. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat memang Allah sebut akan kami buka pintu rezeki yang kamu tak sangka-sangka. Kita duk baca itu ya. Yang atas tu kita kurang ambil perhatian. Yang kita nak atas dulu tak? Kalau automatik kan? Kalau Allah bagi panduan takwa, Allah akan buka saja jalan masalah, jalan keluar, jalan kesulitan, jalan masalah keluarga, masalah harian, masalah sakit, masalah nak cari ilmu, masalah tak faham. Syarat takwa. Itulah main sikit saya nak huraikan, tapi kalau tak mengizinkan, mudah-mudahan sama-sama kita tadabbur. La'allakum tattaqun. Ramadan kita yang berlalu, marilah sama kita harap maghfirah kasih sayang Allah. Ya, berlalu Ramadan. Semoga ambillah apa panduan-panduan Ramadan dan teruskan menghayati wasangka baik Allah dan bercita-cita semoga Ramadan akan datang. Kita Allah bagi sekali lagi untuk menepati kesempurnaan. La'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma zidna ilma fahum la ya'lamun. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa'fir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, Kau campakkan nur-nur hidayah petunjuk untuk kami semua ya Allah, untuk kami mendapat takwa yang hakiki sebelum kami kembali menghadap-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami yang lalu maupun dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Ampunkan dosa dua ibu bapa kami yang telah mendahului kami, maupun mereka masih berada di muka bumi-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.